bersemula jadi dan kemampuan teknikal persekutuan. Beliau mendakwa ketika itu minyak belum dikeluarkan dan hanya selepas mereka bersama membentuk Malaysia, barulah potensi minyak dan gas di Sabah dan Sarawak diteroka. Justeru beliau menegaskan Sabah dan Sarawak menjadi kaya kerana menyertai persekutuan. Tun M cadang Sarawak beri bantuan kepada negeri lain kerana diiktiraf pendapatan tinggi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa negeri Sarawak yang kini mencapai status negeri berpendapatan tinggi wajar memberi bantuan kepada negeri-negeri lain di Malaysia yang masih kurang maju. Initially, of course, both Sarawak and Sabah were poor and the federal government had to support them. But now, of course, they have become rich and it is time that they support the other poor countries. So, saya tidak setuju. Yang ini saya tidak setuju, guys. Ini Abang Jo, Premier Sarawak. Saya nak komen. Saya negeri,